Husaini ni dia memang business owner dah. Okey, dia dah ada business. Masa dia datang kelas KLS pun, dia dah ada business. Okey, Husaini, boleh share tak kenapa you datang kelas KLS dulu? 2021 kan you datang? Betul. Yang pertamanya saya ucapkan terima kasih KLS jemput saya nak cakap ini sembang-sembang. Suara jelas Jelas, jelas. Okay, baik. Assalamualaikum semua. Okay, baik. Yang pertama Waalaikumsalam. KLS tanya bila saya join dan sebab apa join Ah, ah. Sebab apa join sebab kita nak buat passive income sebenarnya. Bukan passive lah, maksudnya Oh, income tambahan lah. recurring. Income tambahan. Kan. Hmm. Kenapa room rental? Kenapa room rental? Apa nama? Sebab saya dah mula nak tahu sikit sebanyak berkenaan hartanah sebelum tu lagi. Hmm. 2016 kan saya cuba nak Hmm. jadi rent, tapi Hmm. kita tukar ke industri pencucian, jadi Okey. minat tu masih ada lah. Okey. Jadi sebab tu kita join kelas KLS ni, yang pertamanya untuk cuba bidang hartanah lah, tengok potensi peluang dalam Hmm. hartanah. Uh, Sebelum join tu dah buat ke? Atau selepas join baru betul-betul start okay. buat? Sebelum join saya hanya sewakan rumah, rumah Hmm. saya sendirilah, satu rumah kat Sepajaya, saya sewakan sebiji. Jadi kita sewakan tu sebenarnya macam tak dapat apa pun. Kita harap akan datang dapat kita Hmm. guna balik lah. Sebab apa, Hmm. kita bayar bank 1,100. Lepas tu Hmm. kita dapat sewa 1,300 ke 1,400. Takkan bayar Hmm. bank 1,100 ke 1,200 kan dia berubah-ubah. So sampai Okey. satu tahap ada 1,200 tambah sampai maintenance 1,500, 1,350. Hai, dah ada Hmm. meeting jap. Okay, Hmm. 1,350. Jadi sikit je lah kan. Jadi itu nak tengok peluang lain yang boleh tambahkan pendapatan. Cuma taklah kita start terus. Hmm. KKL saya akan tanya lagi nanti kan. Hmm. Macam tu lah. Sekarang berapa bilik dah? Dan apa obstacle you untuk start tu? Okey, bila lepas pergi kelas tu sebenarnya KLS, Hmm. saya tak terus buat pun. Hmm. Kita masih mencari identiti lah. Kita tengok Hmm. Malelong pun ada, Hmm. kita tengok ini pun ada. Masih mencari peluang dan ruang. Sebab apa kadang-kadang kita nak buat keputusan ni, dia nak kena ada orang cucuk kita sikit. Kalau Hmm. dalam keadaan selesa ni, dia tak buat keputusan. Lagi-lagi melibatkan keputusan yang besar kan, nak kena Hmm. sewa, komitmen 2 tahun dan sebagainya. Betul? Jadi soalan KLS tadi, apa yang membuatkan macam mana tadi? Sebelum selepas Apa obstacle you untuk you start obstacle. buat business ni? Okey, obstacle saya nak maximizekan dan saya nak macam kadang kita buat tu, kita nak Hmm. tenant tu yang cari kita suruh kita buat. Macam tu sampai satu tahap macam tu. Hmm. Jadi tapi kali ni masa saya start buat tu, sebab kita sembang dengan kawan-kawan, jadi ada Hmm. kawan ni rent, dia yang offer unit yang tuan rumah memang benarkan untuk buat, tak boleh. Sebab sebelum ni memang saya cari, kita dah viewing sekali dua kali rumah. Bila Hmm. rent tu tanya kepada owner, owner tak bagi. Jadi dua tiga Hmm. kali kita pun dah malas. Dah Hmm. malas sampai satu Hmm. tahap Allah izin, kawan saya rent, dia offer unit. Memang kita dah cuci kaki lah, tak payah nak sembang-sembang, tak payah nak apa panggil, Hmm. pujuk-pujuk kan. Jadi So, mudah ada cerita. lah juga kan unit yang owner bagi kan, betul tak? Ada yang owner bagi. Ah. Sebab dia owner tu sebelum dia bagi dekat saya, dia pernah sewakan sendiri kepada Hmm. kepada apa nama, student. Oh, Sampai setahun okey. rumah tu terbakar. Jadi Oh, dia stres oh. lah. Rumah terbakar, student si baik student tak ada apa-apa kan sebagainya. Hmm. Hmm. Jadi dia masih nak buat sewa bilik, tapi dia tak uruskan lah. Dia sewakan rumah tu. Hmm. Tapi dia percayalah sewa bilik ni boleh dibuat. I see. Okay. So, apa semangat you tu datang dari mana tu you nak start balik tu? Saya tengok Okey, you aktif juga dalam grup kan, borak-borak. bolehlah sikit-sikit Alhamdulillah. Yang pertamanya semangat saya tu, walaupun selepas kelas 2021, saya mula buat 2024. Oh, Saya okay. ada, saya punya audio, ada audio tambahan tak Okay. ada Okay Ada je. yang mengganggu. Okey Okay. Ha. Okey, so 2021 tu saya tak buat apa. Saya masih dalam industri cuci karpet, karpet Hmm. masjid, cuci cleaning dan sebagainya. Hmm. Hmm. 2023 saya join kontraktor. Saya JV dengan kawan-kawan buat renovation dan sebagainya. Hmm. 2024 saya buat renovation, saya buat kerja-kerja apa, pengubahsuaian di Putrajaya, dan dah ada pekerja. Dan dari situ Hmm. saya rasa ini kita boleh buat renovation sendiri ni, kita buat sendiri, jimatlah kos. Tapi sebenarnya
walaupun kita rasa jimat, tapi still cost dia besar lah. Hmm. Jadi saya faham ada yang guna style, dia ada kemahiran soft skill, boleh bincang cantik, modal dia rendah. Hmm. Hmm. Boleh bincang dengan owner dan sebagainya kan. Mungkin saya tak sempat pun nak bincang, nak buat apa negotiation dan sebagainya. Saya ambil pendekatan, kita invest, saya ambil pekerja, saya buat partition bilik, lepas tu saya iklankan sendiri. Jadi kekuatan semangat tu datang daripada apa? Saya dah ada pekerja sendiri. Lepas tu saya dapat satu job daripada networking KLS sendiri. Saya dapat Hmm. buat job teduh. Kita buat Oh, pintu grill. okay, Kita buat okay, kerja besi. Kita okay. jumpa dengan owner dia sendiri. Dan dia bakar Hmm. saya lah. Dia bakar saya I kan. see. Dia ayat kasar ni, kau halau je tenant tu. Kau tak untung pun. Tenant yang keluar rumah tu. Tapi sebenarnya dia nak bakar saya lah. Okay. Tapi Ah. rumah sendiri tu saya buat rumah kedua lah. Selepas siap Hmm. rumah pertama di Vista tu. I Jadi see. antara semangatnya adalah daripada diri sendiri. Maksudnya persediaan, kita ada pekerja dan sebagainya. Dan suntikan daripada luar. Kita jumpa dengan network yang memang buat bidang ni. Dan dia dah buat, dia Kan? dengar kisah dia. Lepas tu Networking. At the end, networking. networking jugalah. Betul tak? Ya, Networking betul, betul, yang betul. tak jauh. Maksudnya kita punya geng-geng juga. Betul tak? Betul, betul, betul. So akhirnya you come back juga kan? Betul, betul. Alhamdulillah. Jadi saya comeback Ah. 2024 tu, kita pecut lah. 2024 saya buat satu unit Hmm. di Isi Kembangan. Bulan kedua saya buat iklan, Alhamdulillah penuh. Oh, Saya punya alhamdulillah. pendapatan 2,800, saya punya pengeluaran dalam 1,600. So saya boleh Okay. dapat 1,200 bersih lah. Bersih. Alright. So Lepas sekarang ni tu berapa? Net profit you berapa sekarang? net saya rasa dalam sekitar 3,000 lah kalau penuh semua. Tiga Tapi sekarang ribu. ni saya baru rumah ketiga baru nak siap di Meta Hmm. City, baru nak I siap. see. Jadi sekarang ni net sebenarnya tak adalah indah sangat. Maksudnya Hmm. tadi 1,000 lebih satu rumah. Hmm. Tapi selepas sekian lama mungkin ada pengurusan yang tak berapa baik, ada Hmm. tenant yang keluar dan sebagainya. So Okay. sekarang ni boleh kata net kat Cyberjaya tu penuh, saya boleh dapat Hmm. sekitar 1,200. Okay. So tapi di Vista sekarang sebenarnya kurang. Jadi saya Hmm. punya net tu sekitar RM1,000 lah. I see. Ah, Okay, ada tanya. Kena ada grup jugalah ni kan. So, untuk usaha ini sendiri, adakah grup kita, geng room rental kita ni kuat? Saya kira kuat. Yang penting dia, yang saya nampak kelebihan dia adalah walaupun dia hanya grup WhatsApp, tapi banyak aktiviti dan soal jawab di entertain dengan baik. Dan Hmm. yang saya kira yang sangat bagus adalah adanya event yang diadakan Hmm. 2-3 bulan sekali dan pada kadar yang sangat sangat berpatutan. Cuma Hmm. akhirnya terpulang pada diri sendiri, kita ni nak curi-curi masa untuk join ataupun apa nama, kita biarkan ia berlalu. Gitulah. Hmm. So, okay, last sebab masa pun dah Mm-mm. mencemburui kita. Last, apa you punya nasihat lah kepada mereka ni yang mungkin masih lagi mencari jalan kan? Macam mana nak buat room rental apa semua ni kan? Apa nasihat you kepada mereka ni? Baik, baik. Jadi Hmm. nasihat pertama, mungkin ni kelas yang pertama kan. Lepas ni mungkin Hmm. kalau join yang kelas berbayar yang lebih banyak apa Fun. nama teknikalnya, Hmm. itu akan lebih banyak membantu dari segi untuk mengekalkan momentum. Sebab apa? Kita daripada pelbagai bidang, pelbagai career, boleh jadi pelbagai masa yang kita ada untuk peruntukan untuk buat ni, kita punya timeline kan. Jadi bila Hmm. ada group ni, dia boleh bantu kita untuk ingatkan balik yang kita ni sebenarnya ada peluang ataupun ada perjuangan yang untuk dibuat. Jadi kalau kita masuk awal habis, lepas tu kita busy sekejap 2-3 bulan dengan projek kerja hakiki. Lepas tu ada group ni, ada peluang untuk engagement dan sebagainya, itu boleh membuatkan kita jumpa peluang-peluang yang lain. Boleh jadi saya masa pergi engagement KLS, saya jumpa owner rumah. Dia memang nak buat sewa bilik. Tapi dia tak ada Hmm. masa, tak ada capital. Jadi Hmm. saya manfaatkan tu, kita buat kerjasama dan Alhamdulillah itu rumah ketiga saya lah. Alhamdulillah. Sama-sama student, sama-sama kita punya community lah tu. Ya, betul, betul. Nampak tak ada peluang kita berbisnes sama-sama komuniti kita juga kan? Sebab Ah, kadang-kadang sesama kita pun ada yang bleeding. Dia tak berani nak ya. buat. Dia bayar bulan-bulan kat bank tapi tak ada tenant. Dia fikir nak Hmm, buat sampai setahun tak buat, dia bleeding seorang-seorang, dia kesedihan. Tapi itulah, kan. kalau ada kerjasama Ah, kita boleh bincang. Mungkin hmm, boleh jadi 3 tahun pertama bagi kepada orang yang dah biasa buat.
tahun keempat belilah bisnes lebih kurang. Kan? Contoh. Mm-mm. Right. Okay. So, insyaAllah itu sajalah buat masa ni yang kita boleh borak-borak. Kalau you all join kita punya advance class, nanti you all boleh ngopi-ngopi dengan dia orang. Betul tak? You pernah mengopi dengan siapa usai ni? So, Oh, banyak dah mengopi saya ni. saya banyak jumpa Tok Akmal, Tok Ah, Akmal Putrajaya kan. Jadi dia pun bagi ah, job kerja-kerja besi. Saya buat kerja-kerja besi. nampak Jadi tak? alhamdulillah lah itu antara Mm. mentor saya lah. Peluang kan? Peluang, Mm, banyak peluang kan ada sama-sama geng kita kan? mm. Alright. Okay, Jadi terima kasih. saya doakan semua berjaya dengan karier Amin. masing-masing dan juga dalam bidang sublet insya-Allah. Dibimbing oleh KLS lah. Amin. Mm. Alright. Okay, terima kasih Ustaz ini. Okey, sama-sama Okay, KLS. kita bergambar Assalamualaikum. sekejap. Ikram, Okey, boleh. ambil gambar. Ikram. Okey, ready Daniel. Okey, silakan. 1, 2, 3. Alright. Alright. Thank you very much Ustaz ini. Okey, sama-sama KLS. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. So itu adalah salah satulah kita punya apa nama student yang dia tak terus buat juga tapi because of dia ada duduk dalam grup dan grup kita memang aktif dan kita sentiasa tiap-tiap tahu ada aktiviti. Ada student dia tak buat apa-apa pun bila kita buat aktiviti dia datang. So kita buat kelas account, kita buat kelas business, kita buat kelas apa pasal keuangan, semua dia datang kan. So kadang-kadang mungkin you all hari ni rasa tak tahu lagi boleh buat ke tak boleh buat ke kan. Sebab dengan ilmu sahaja belum tentu juga orang boleh buat kan. Tetapi dengan ilmu of course you dah pergi ke satu level yang berbeza.